Pernah tak korang fikir rempah kat dapur tu cuma penyedap rasa? Korang silap besar. Sebenarnya, di sebalik bau wangi dan rasa unik tu, tersembunyi kuasa penyembuhan yang saintifik. Ia mampu ubah cara badan kita lawan penyakit, tak sangka kan? Ambil contoh kayu manis yang selalu kita guna dalam masakan atau minuman. Saintis dah kaji, rupanya ada sebatian aktif, nama dia cinnamaldehyde. Sebatian ni bukan main-main, dia boleh bantu kurangkan keradangan pada peringkat selular. Bayangkan, rempah kecil ni ada askar yang lawan sel radang secara senyap-senyap dalam badan kita. Ini bukti saintifik, bukan sekadar cerita kedai kopi. Dan jangan lupa buah pala pula, rempah ni pun ada hero dia sendiri, iaitu myristicin. Macam cinnamaldehyde, myristicin ni pun ada potensi anti radang yang sangat kuat. Ia boleh menenangkan tindak balas keradangan yang berlebihan dalam badan kita. Jadi, lain kali korang masak, ingatlah, rempah-rempah ni bukan saja buat makanan sedap, tapi ia juga penjaga kesihatan korang. Satu rahsia dapur yang tak ramai orang tahu, tapi sekarang korang dah tahu.